Dia macam sambal ayam geprek itu. Bau dia macam agak pedas. Kita try dulu rasa. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan nasi dengan telur dadah bersama dengan ni dia, sos pedas cendawan. Sos pedas cendawan ni satu bekas ni harga dia tak sampai RM1. Memang sangat murah. And aku dah beli dah RM5, dapat 5 tin. Dia semestinya produknya halal, daripada Good Luck. Ni dia. So tak apa, tak nak buang masa lagi, jom kita try makan sos pedas cendawan ni dengan nasi dan telur dadah. So jom kita makan. So kalau korang nak beli sos cendawan pedas ni, aku akan sediakan beg kuning nanti. So ni dia sos pedas cendawan. Dia macam sambal ayam geprek itu. Bau dia macam agak pedas. So kita gaul dulu. So ni dia. So memang banyak sambal dia. Dalam ni pun penuh lagi. So jom kita makan. Bismillah. Kita try dulu rasa. Okey. Dia tak pedas sangat tapi sedap. Memang sangat sedap. Kalau macam korang tak tahu nak makan apa kan, korang boleh je goreng telur dan makan dengan sambal ni. Sangat simple dan sedap. Sangat sedap Sambal dia tak pedas tapi memang sangat sedap. So kalau korang nak beli sambal pedas cendawan ni, memang sangat murah. Aku akan sediakan beg kuning nanti dekat TikTok. So korang boleh beli nanti. Walaupun nampak macam pedas tapi ni tak pedas. Memang sangat sedap So sopan tak akhir. So aku dah makan dah. Memang sangat sedap. Memang berbaloi lah kalau korang beli sos pedas cendawan ni. Memang sangat berbaloi lah. Walaupun harga dia tak sampai RM1, memang sangat sedap dan berbaloi. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, dan share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.